Kita selaku manusia mempunyai naluri dan perasaan. Begitulah juga alam sekitar yang mempunyai hati, naluri dan perasaan. Apabila rosaknya alam sekitar, maka musnahlah kehidupan mendatang. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan dan puan-puan warga Alor, kita berjaya mengimbungkan lebih daripada 1,200 penduduk warga Alor dengan penyertaan daripada penduduk, agensi-agensi kerajaan dan juga jabatan-jabatan yang terlibat. Dan Alhamdulillah, kita bersama-sama memelihara alam sekitar supaya dapat menghidupkan semula Taman Pesisiran Ampang Jajar yang telah tertinggal lama ni. Laki macam tak ramai ya? Laki kami tak ramai tapi ada. Tak ramai tapi kami ada. Okey, perempuan ramai tapi tak ada. Ni dalam ni siapa nah? Ni sama kami ni plastik ke 20 dah. Saya nak timbang kan? Nak timbang. Bukan buah kawan dalam tu bukan nah? Ingat buah kawan dalam tu saya ikutlah nak menang kan? Saya dengan ini merasmikan program Hari Cuci Malaysia 2025 peringkat Majlis Bandaraya Alor. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud Allah menyukai bagi orang-orang yang bertaubat dan yang menjaga kebersihan. Di situ tafsirannya kebersihan bermaksud bermacam-macam tafsiran yang boleh kita tafsirkan. Termasuklah cuci longkang, pesisiran sungai dan juga lain-lain. Kita live kat TikTok lah ni, Embas TV. Share sikit hari ni pengalaman macam mana? Oh, alhamdulillah hari ni dapat memang ramai. Saya kan tadi tak ramai nak mencat. Ya. Rupa-rupanya pekat berebut. Cik daripada mana? Daripada Kolej Jurawat Sunamaya. Kolej Jurawat Sunamaya. Oh, puan daripada mana? Kami daripada Pekeso. Pekeso. Kata tadi 43 orang betul? Ya betul, 43 orang. Okay. Terima kasih join hari ni. Okay. Ni daripada mana? Taman Seri Indah. Okey, berapa orang semua? 14 orang. Tapi buat kerja macam lebih daripada 14 orang tu. Banyak buat tadi tengok. Berjalan dengan lancar dan baik dan kita progres begini patut diteruskan di tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Terbaik Embas. Syarani bin Ibrahim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Mergo. Okey. Ucapkan tahniah lah kerana berjaya pada pagi ini. InsyaAllah kita bagi elok tempat ni. Lepas ni kita akan jadi tempat tumpuan untuk orang ramai. Alhamdulillah, kita punya sambutan sangat meriah. Dapat lebih daripada 1,000 penyertaan pagi ni. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Tengok ada kesungguhan dan boleh kita teruskan lah. Orang tim mana ni Datuk? Kami hanya pada ni 20 orang. Okey. Ya, tidak ada uniform semua. Kita buat yang terbaik. Tetap main juga support. Kampung Berjaya memang hebat. Ya, itu dia. Hadiah kepada kita pergi berjaya. Bagi berjaya. Dan program yang terbaik yang diadakan oleh Datuk Benar Embas kerana melibatkan semua masyarakat. Program hari ini alhamdulillah dengan kehadiran
boleh dikatakan ramai dengan berbilang kaum dah. Ada yang komen kat sini dia kata dia nak main tanam pokok sini bagi meriah cantik boleh ke? Boleh bagi tahu lah. Bila kita atok tamlah jangan dia kena susun bagi teratok lah. Kita kalau nak bila nak main tanam tu kita bagi tahu tamlah lokasi-lokasi boleh tanam tu. Baik. Memang kita mengadu-adu kan. Siapa nak main tanam pokok. Ya. Alok Janggut hari ni buat main berapa orang? Kami main dalam 20 lebih. 20 orang lebih main semua bekerja no? Okey. Semua bekerja. Tengok ada yang masuk lantung sampah apa tau? Ni geng semua ni. Oh, geng. 20 orang lebih. Okey, terbaik. Guna peluang ni untuk sama-sama bekerjasama antara satu sama lain bagi mengindahkan bandaraya kita. Program macam ni kita tengok semua meriah, beri manfaat kepada semua orang. Seronok no. Ramai-ramai. Bergotong royong, bekerjasama. Okey. Apa ni buah kalau lain ke kalau ni ah? Kalau ni ah.